sama-sama buat laporan pun tak ada masalah. Sebab laporan kita lebih kepada apa? Kita mempersoalkan berkaitan kesahihan email tersebut, berkaitan dengan adakah memang betul kerajaan sekarang ini yang sebelum jadi pembangkang terlibat dengan pihak luar, pihak Amerika Syarikat untuk menggugat kedaulatan dan juga kerajaan Malaysia ni lah. Jadi kalau kerajaan begitu ada, dan kita tengok dalam parlimen, kita tengok baru-baru ni parlimen, Anwar Ibrahim bagi tahu ada pihak-pihak yang mana cuba untuk memudaratkan kerajaan menggunakan pihak kuasa luar. Kan? Tapi inilah satu, kalau kata benda ni betul, inilah satu bentuk hipokrisi. Faham tak hipokrisi? Hipokrit. Dulu kau buat, sekarang ni kau kata orang lain pula buat. Jadi benda ni tak betul. Jadi kita nak menggesa, nak tengok. Banyak sangat tuduhan-tuduhan. File Epstein, ART. Sekarang ni kita buat satu lagi laporan berkaitan dengan email. Jadi kalau terlampau banyak sangat benda-benda ini berlaku dan tanpa orang kata tindakan yang dibuat oleh pihak berkuasa, maka kita tahu ada benda yang tak betul lah berlaku dalam kerajaan. Itu je. Nurul Izzah mencari maklumat, mencari data untuk diberikan kepada ejen tersebut supaya boleh menuduh Malaysia ini satu negara yang ekstremis. Jadi sebab itu kami bawa dalam Akta 124B dan juga 124C yang mana aktiviti melakukan ataupun cubaan untuk menggugat kedaulatan demokrasi berparlimen. Anwar Ibrahim dulu, dia sebut apa? Dia sebut kita kena bersuara. Kita kena bersuara. Media pun kata betul lah, Mak. Biarlah buah panggil lah. Kita kena bersuara. Dia sebut apa? I want message to the young people. Fight them bad. Fight them hard katanya. Tapi sekarang ini tak boleh. Tak boleh nak bersuara. Jadi bila tak boleh nak bersuara, yang dikata waktu yang diorang buat, itu adalah untuk bersuara katanya. Orang lain buat, tidak boleh. Itu menggugat kedaulatan. Ini cerita apa? Tak betul. Kalau kata dia adalah seorang yang adil, kalau dia boleh buat, orang lain pun boleh buat. Kau jangan buat satu double standard.